Syah mana? Tak balik lagi? 2-3 hari lagi baliklah dia. Lama pula dia pergi? Selalunya dalam sehari 2 je. Biarlah dia pergi bercuti. Asyik terperap je kat rumah ni biar dia tenangkan fikiran dia. Hi babe. Kita orang nak pergi lunch lah ni. Okeylah, jaga diri tau. Kalau ada makwa JB mana-mana nak kenyit mata tu, jangan layan tau. Okey, bye. Amboi, bila skandal telefon kau, kita orang dua ni poin tak wujud Kau ni teruk lah dan nak kena berubat kau ni. Siapa kata skandal lah? Mana tahu si... Ashraf, kau nak cakap Ashraf? Kau tak payah tipu aku. Ashraf tu kat situ tu tengah tunggu kau. Awak nak apa? Tengok muka pun dah tahu dah. Awak kan tunang saya. Takkan awak tak boleh nak tolong saya? Oh, bila senang, tak pernah nak beritahu pasal saya. Tapi bila susah, pandai pula cari kan? Ashraf, saya harap awak faham tapi saya memang tak boleh nak tolong awak. Kena kisah pun. Tanya apa? Tanyalah macam, kau nak keluar dengan siapa? Muka gangster tu. Tak boleh ke tanya macam lembut sikit? Putri nak pergi mana? Dengan siapa? Lembut-lembut pula ya Putri. Tapi awak saya rasa lah kan, mesti dia tahu yang awak tak keluar dengan tunang awak. Mesti dia syah awak keluar dengan orang lain. Awak pun satu, lain kali cover line lah. Ini keluar muka senyum je. Kantoi lah. Selalu awak keluar dengan tunang awak. Kan senang kalau kau jawab je soalan aku. Kau tahu tak kau ni menyusahkan hidup aku? Dia apa hal ni? Bergaduh ni. Tak habis-habis nak bergaduh je kenapa? Ma, selama ni Putri banyak bersabar dengan Kak Syah ni. Tolonglah nasihatkan dia sikit. Ma, kenapa ni Syah? Cuba cerita dengan Mama, kenapa? Ceritalah. Cuba bagi tahu Mama kenapa Kak Syah dengki sangat dengan Putri. Kenapa suka serang Putri? Putri tak faham, Ma. Dari dulu sampai sekarang tak faham perangai dia. Apa salah Putri ya? Kenapa dengki sangat? Tak kerja ke? Hari ni kan hari cuti. Ada family meeting pula tadi. Ayah nak bawa kita orang semua ke Cameron Highland. Wah, best tu. Tapi bukan awak meeting pasal kahwinan awak ke? Awak, janganlah cerita pasal perkahwinan saya. Jom kita borak pasal benda lain. Faham. Okey. Kita jumpa tak? Boleh banyak kita borak, sembang-sembang. Okey. Tempat biasa? Tempat biasa. Cubalah kalau awak minta saya pergi bulan, bintang, matahari, saya boleh pergi untuk awak tahu betapa jauhnya tu. Boy, sampai ke bintang. Hebat tu. Okey. Awak send alamat, lepas tu saya jumpa awak kat sana lah. Okey. Kita jumpa nanti. Bye. Bye. Okey, bye-bye. Assalamualaikum, Ayah. Salam. Putri degil cakap Ayah kan? Dah banyak kali Ayah cakap, jangan kacau Kak Syah. Kenapa degil ni? Mana ada kacau Kak Syah? Ayah kan ada tadi. Dia asyik tanya soalan macam-macam. Putri pergi mana lah, dengan siapa lah. Kalau sekali dua tak apalah, ni setiap hari kot Ayah. Siapa tahan? Kalau tak, takkan sampai dia mengamuk dalam bilik tu. Habis tunggang langang bilik dia buatnya. Habis tu Ayah nak salahkan Putri ke? Putri selalu gaduh dengan Kak Syah kan? Takkanlah setiap kali dia merajuk salah Putri. Mungkin problem dengan kawan ke, mana dah tahu. Ayah tak percaya? Ayah tak percaya. Ayah tak percaya pada anak sendiri, Ayah. Ayah, Putri ni anak Ayah. Syah mana? Dia ada kat dalam bilik. Kata kita pergi jumpa dia. Biar dia explain semua. Jom Ayah.